So dia ada 3 testimoni lah. Yang pertama, dia tu tak sakit dan dia tak besar sangat, cumanya dia dan dia tak nampak, cumanya dia rasa benda tu bila dia tekan dia akan rasa. Testimoni yang kedua, breast tu rasa sakit. Yang ketiga, dia ada ketulan dan dia ada sakit, dekat ketulan tu dia sakit dan ketulan dia tu agak besar. Memang dia, sebelum dia pakai alara tu memang dia ada ketulan dan sakit, dia kata. Assalamualaikum. Nisa ada, IBO Nisa ada beberapa orang yang guna Alara Bra. So dia ada 3 testimoni lah. Yang pertama, lam dia tu tak sakit dan dia tak besar sangat, cumanya dia dan dia tak nampak, cumanya dia rasa benda tu bila dia tekan dia akan rasa. Lepas tu bila dia guna Alara Bra, 10 hari yang pertama tu dia kata dia perasan dia punya lam tu makin mengecil. Lepas follow up, lepas 2 minggu tu dia kata dia memang rasa dia punya lam tu langsung dah tak ada. Itu testimoni yang pertama. Testimoni yang kedua, dia punya breast tu rasa sakit. Bila Nisa follow up next, dia kata dia dah tak rasa sakit pada breast dia tu. Yang ketiga, yang ketiga, dia ada ketulan dan dia ada sakit, dekat ketulan tu dia sakit dan ketulan dia tu agak besar. Memang dia, sebelum dia pakai Alara Bra tu memang dia ada ketulan dan sakit, dia kata. Tapi 3 hari lepas pakai Alara Bra tu memang dia, bukan 3 hari, 5 hari lepas pakai Alara Bra tu, dia punya lam tu dah hampir tak ada dan dah tak sakit. Okay, tu je lah.